5 kriteria syarikat terbaik jual beli emas yang tuan-puan kena tahu. Kalau belum lagi simpan emas, 5 perkara ini penting untuk tuan-puan. Tengok video ini sampai habis. Jangan lupa save juga video ini untuk rujukan yang akan datang. Yang pertama, harga emas per gram murah. Emas public gold, tuan-puan, memang bukan yang paling rendah tapi antara yang termurah di pasaran. Yang kedua, stok tiada had. Tuan-puan nak beli emas 1 kilogram setiap hari pun boleh dengan public gold ada stok. Yang ketiga, spread yang rendah. Susun nilai emas public gold ni tuan-puan, antara yang terendah iaitu 6 ke 9% sahaja. Which is, kalau kita nak jual emas, better kita jual pada public gold. Dan yang keempat, cawangan yang banyak. Tuan-puan, public gold ada 19 cawangan dan public gold ada 5 cabang kantor di Indonesia, iaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarbaru dan juga Yogyakarta. Dan yang kelima, yang paling penting tuan-puan, jaminan untuk public gold, beli balik emas dengan kita sangat-sangat mudah. Walaupun emas tuan-puan dalam keadaan yang tidak sempurna, emas tuan-puan yang rosak pun public gold akan beli balik emas dengan kita. Ataupun satu lagi, kalau tuan-puan nak jual emas dalam jumlah yang banyak sekalipun, yes, public gold mampu juga beli. Jadi 5 kriteria ni sangat penting untuk tuan-puan yang baru nak bermula, yang baru nak kenal syarikat-syarikat emas public gold. Okey, jadi semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.